Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah bertajuk Wira Belantara. Di kampung Seri Rimba, hiduplah seorang pemuda gagah bernama Wira. Tubuhnya sasa, langkahnya tegap. Tetapi ada satu kelemahan yang tidak diketahui ramai. Dia takut gelap. Jika lampu terpadam, mulalah dikecup perut rasa nak menyuruk je bawah selimut. Pada suatu malam, kampung mereka digegarkan dengan harimau senja. Seekor harimau besar berjalur jingga. Matanya bersinar seperti bara api. Ketua kampung bertanya, siapa yang berani menentang ancaman ini? Semua penduduk kampung tunduk memandang tanah seolah-olah sedang mencari duit shilling. Tanpa diduga, Wira bangun sambil mengangkat tangan. Baiklah, saya akan cuba. Penduduk kampung bersorak. Tetapi ada yang berisik. Dia ni betul-betul berani ke atau masih gego? Mau pakai tidur? Dengan berbekalkan pedang pusaka, Wira melangkah ke belantara. Semakin jauh ke dalam, semakin pekat kegelapan. Wira berjalan sambil menenangkan diri. Aduh, kenapalah aku berani sangat tadi? Tiba-tiba, dari celah pepohon, muncul harimau senja. Seekor harimau besar, ganas dan nadanya bergetar seperti gendang perang. Pertarungan pun bermula. Pedang berdesing, tanah bergetar dan daun-daun berputaran seperti ribut kecil. Sekali harimau melibas, Wira berguling berkali-kali. Cukup membuat Wira pening seketika. Ketika hampir tewas, Wira teringat syair peninggalan ayahnya. Gagah di tangan, usah dibangga, tenang di hati, perisai setia. Andai dirimu rebah binasa, bangkitlah kembali Wira mulia. Dengan semangat yang pulih, Wira melangkah ke hadapan dan berkata, Harimau, aku yakin engkau bukan sekadar binatang buas. Harimau itu berhenti. Dengan suara yang mendalam, dia mengakui bahawa dirinya ialah penjaga hutan yang terkena sumpahan. Dia tidak berniat mencederakan sesiapa. Tetapi, dia hanya murka kerana manusia menebang pokok sesuka hati dan mencemarkan sungai. Wira kembali ke kampung dan mengumpulkan semua penduduk. Dengan suara yang tegas, Wira berkata, jika kita mahu hidup aman, kita perlu apa, tuan-tuan? Kita perlu menjaga alam sekitar. Hutan bukan musuh kita, tuan-tuan. Penduduk kampung pun berubah. Mereka mula menanam pokok, membersihkan sungai dan menjaga hutan dengan lebih beradab. Sumpahan harimau senja akhirnya terlerai. Hutan pun kembali aman. Sebagai penutup, terimalah pantun ini. Pohon merimbun di tepi kali, tempat unggas bernyanyi riang. Jika alam dijaga rapi, hutan aman, hidup pun tenang. Sekian daripada saya Muhammad Arif Izzuddin bin Said Tarmizi dari kelas 5 Ibnu Khaldun. Terima kasih.